Hari ni panas geng. Cikgu Syukri meletakkan jawatan sebagai MD Perlis. Aku nak ucapkan tahniah kepada PAS dan juga... Namun, kalau dah panas itu mandilah Harun. Hampa nak tutup apa sebenarnya? Aku nak tanya hampa. Kan? Pasal Dun Pahang bubar. Perak pun nak berlaku benda yang sama. Ha? Lah ni UMNO dah bergolak dengan Pakatan Harapan. Ni dia perleh bagi mereka selesai apa masalah dia. Kalau mereka tak suka Menteri Besar tu, kan, aku pun setuju tukar Menteri Besar baru. Lagipun Menteri Besar dah letak jawatan, akan tukar Menteri Besar baru. Yang melanggar presidio, kan, dalam parti, iaitu dalam parti PAS 3 orang tu dah kena ambil tindakan. Nanti akan tukar orang lain. Tunggu pilihan rakyat pula untuk 3 orang adun tu. Tak ada masalah. Namun, abang Rai dengar apa dengan titoker-titoker separak pihak duk ada kot Kedah kan, dengan UMNO yang bangang tu kan. Bekas lah, bekas. Yang hak cerdik tu dia duk ada jawatan lagi. Hak bekas-bekas ni kan, asalnya dia kata nak buatkan Kedah ni macam boleh. Abang Rai duk tunggu ni. Oi, abang Rai duk tunggu kan dia nak import hang Harun mai. Import hang buku sapu Harun. Main-main dengan aku. Hanya main-main dengan aku Harun. Jangan main-main dengan aku. Tapi jangan umpan aku dengan janda. Apa kali kira tak kira abang Rai. Nombor telefon janda ada. Beda mekerah itu tolong orang berubat. Dia tak bagi lah. Saya bagi. Acil. Bila pilihan raya ni, tak puas hati pun nak lawan kau.